Assalamualaikum geng, apa khabar semua? Semua kena sihat selalu. Okey. Yeah boy. Okey. So, hari ni tak ada nak pergi mana? Tak ada konten apa. Kod kita solo ride ni. Mailih dah 342. Kita nak cuba bagi rajak sampai 1000 kilo lah. Lari dalam 600 lebih gitu je. Saya tak tahu bagaimana ni. Saya just nak pergi. Okay. So masa video ni record, saya rasa video ni keluar bulan puasa. So ni lebih kurang dalam 1-2 hari lagi sebelum puasa. Saya target memang nak habiskan 1000 kilo sebelum bulan puasa. Saja. Bulan puasa ni sebab takut saya busy dan saya tak ada ride mana-mana. So kita nak kena habiskan lah. Okay. So sekarang ni saya berada di area Sungai Petani Selatan. Saya tak masuk highway. Saya ambil jalan lama. Saya tak tahu nak ke mana ni. Saya kata terus je ni. Okey, jalan ni saya terus ya. So untuk pengetahuan hampa, kalau hampa daripada Pening lalu Kedah kan, and then hampa nak pergi ke Perlis ke apa semua, hampa ada dua cara. Satu jalur masuk highway, kalau masuk sini masuk ke highway. Dari situ hampa boleh jalan lama. Okey. Dan saja nak share kat hampa juga. Kadang-kadang kalau bukan waktu perayaan, waktu yang okey lah kadang-kadang bila hampa lalu jalan lama, dia lebih cepat berbanding lalu jalan highway. Itu yang saya boleh share kat hampa. Dan saya pun pernah test benda ni beberapa kali, naik kereta, naik motor, dan yes, terbukti jalan lama lagi cepat. Walaupun dia ada banyak traffic light, banyak ialah mesti dia berhenti kan, tapi dia lebih cepat berbanding highway. Macam mana tu cerita tak tahulah, tapi itulah kenyataannya. Okey. Alright, saya dengar lagu ni. Okay. So ni solo ride. Patutnya plannya geng yang lain nak ikut, tapi yelah kan dari cuti betul-betul ada yang motor tak ada apa semua. So saya rasa macam tak apalah, saya solo. Lagipun ini bukan event ride pun, ini ialah sekadar saya nak ranein motor. Saya ajak lah mereka kan, tapi memang plannya saya nak solo ikutkan. Saya ajak mereka. Dah semua pun macam letih kan, yelah balai lah kerja kan. So lagipun cuti, bengkel pun cuti 3 hari. So saya bagi semua rehat dulu lah. Okay. Saya memang jenis memang payah nak. Saya rehat, tapi saya macam rehat zat-zat tu. Dah rehat zat. Okey lah. Saya nak keluar. Saya jenis tak boleh diam. Nanti satu masa mungkin dia akan diam pun. Okey. So next time kita akan terus ke pusat bandar. Okey. Macam ni dia tak banyak. Tapi dia okey lah. Kan. Siapa masih ingat lorong ni? Lorong Abang Syam. Abang Syam. Abang Syam kat kedai ke cuti rasanya, bawa anak jalan kan. Saya duduk pergi kat Abang Syam. Kalau Abang Syam masih lagi tengok video saya, okay. Semoga Abang Syam bisnes makin maju, makin laju bawa motor. Selalu orang ni dulu duduk pergi menuntut ilmu, pergi hantar bawa motor kan. Masuk sini tu, taman dalam tu. Saya sampai pun dah tahu rumah Abang Syam kat mana kan. Okay. So saya tak pergi tunjuk motor ni kat Abang Syam. Cik tunjuk motor. Tak ada Abang Syam boleh buat apa-apa boleh laju. Abang Syam dia terror buat RS. Kalau RS dia terror, takkan menantang ni lagi dia terror lah. Ini apa cerita ni? Traffic light kelip-kelip ni. Jalan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so jom. Saya akan terus ya. Jalan ni dia ada dua jalan. Satu jalan ni macam ni lah. Saya baca map ke Kedah ni, dia ada macam tiga lah. Tiga lah kalau kita baca belah ni. Okay, ni saya main jalan tengah. Satu lagi yang belah sini dia masuk highway. Satu lagi jalan tepi laut. Apa boleh tu tepi laut lalu Bedang apa. Yang tu lalu Kok Yan. Tadi traffic light tadi yang besar ni tu. Belok ke ni. Boleh lalu kok apa ni. Tepi laut. Lebih kurang macam tu. Ni saya dalam pekan lah, dalam tengah kan. Okay. So jom. Ni kalau apa straight ni macam ni, apa boleh sampai ke Gunung Jerai sebenarnya. Dekat ya. Alright. So jom lagi, kalau ada apa-apa saya sambungan lah. Sekarang ni tak ada apa-apa, hampa laikan je dulu. Okay. Saya pun dengar lagu lagi apa-apa saya sambung. Video hari ni kita ronda saja, tak ada konten apa, tapi ronda bersama Z15 GT. Alright.
Okey, sekarang ni hampa dah sampai dekat area Sungai Petani Utara. Tadi tu Sungai Petani Selatan, Sungai Petani Utara. Lalu jalan lama ya. Jalan dalam ya. Jalan dalam lah kan. Dah sampai dah. Sungai Petani Utara. So boleh layan sini kan, best ya. Ni kalau kita terus lagi sampai Alor Start. Lebih kurang macam tu. Okey. So area SP ni ialah area yang memang bagi saya selalu jam. Saya tak tahu pasal apa kan. Tanpa-tanpa tu SP apa Selatan tu memang jam teruk memang geng. Betul-betul jam memang. Nak menyelit dah. Tunggu lah belakang ni. Nak kena set mirror ni. Set mirror saya duduk belaga apa, set mirror kereta. Kita kena buang set mirror. Adalah alasan tu. Mandani motor. Push. Pakai dulu, bayar kemudian. Ada cash loan dan boleh full loan. Wow. Bahaya geng. Pakai dulu, bayar kemudian. Bahaya. Better bayar lah full. Okey, kita boleh terus pesik dengan gurun. Gurun. Kilang Modernas dekat gurun. Sat. Boleh try tengok asal tepi jalan je rasanya kilang tu kan. Okey. Gurun. Boleh. Saja pi. Tapi ni raya Cina, dia buat tutup rasanya. Alah pin saja buat ambil gambar, buat geli-geli. Sebab apa kita kena proud. Kita kena proud dengan barang kita. Okey. Ini kita punya. Tagline dia best. Okey. Ini kita punya. Patutnya kita kena berbangga. Okey, ada motor jenama tempatan kan, daripada Modernas terutamanya dah boleh. Ini macam kena bangga amat. So far yang saya setiap hari ni lah motor ni, saya memang rasa seronok sangat seronok. Tak ada rasa tak seronok pun. Motor baru lah tu. Motor baru tapi yalah dia, saya orang kata apa, Modernas did a great job. Did a great job. Okay. So saya pun tak pernah pergi langsung pun kilang Modernas. Macam saya bunyi di awal-awal video dulu masa beli ZGT, saya tak dijemput pun kan. Kita ni lekeh, orang kampung lekeh, takkan mereka nak jemput. Mereka hebat-hebat. Nampak tu ayat pancing tu, Modernas tolonglah panggil kita pula ni. Tak ada. Gurau. Macam mana pun saya tak support. Support cara saya lah. Okay. So kita melalui jalan-jalan ni. Okay. Ada Proton. Semua kena bangga tu. Tempatan-tempatan ni. Sini pun ada Enforce Best Shop. Senang. Jadi kalau ada Best Shop ni, apa nak cari barang boleh mudah. Okay. So cuaca hari ni dia macam nak hujan. Dia selalunya macam tu lah. Bila dekat nak puasa ni dia akan panas, lepas tu dia akan pergi hujan. Macam tu lah selalunya lah. Okay. So tak apa, jom kita terus mencari apa Modernas punya kilang. Bergambar depan tu je, saja je lah. Orang kata apa, bagi ada mene ya. Bagi ada mene, suasana settle. Saya tak kenapa, saya tak tahu kat mana. Kenapa orang buka belok? Kereta ni pun kenapa? PPU ni pun balik. Aduh. Last saya ronda seorang-seorang macam ni lama gila. Saya duk busy kan. Ni baru dapat ronda seronok. Sungai Lalang dia. Sungai Lalang. Alright. So nanti lepas raya edisi right 0 km 030 edisi Kedah. Dia kalau jalan ni ni saya tak buat 0 km. Saya boleh buat dia ni hari ni, tapi saya tak buat. Saya nak simpan slot dia untuk kawan-kawan. Okay, untuk kawan-kawan di WR. Ni saya hanya ride hari ni lah untuk nak running in motor je kan. Running in motor kan. Nak bagi cukup 1000 km itu saja. Kalau saya nak dapat boleh, tapi better buat dengan kawan-kawan lah. Dia lebih seronok, lebih happening gitu. Okay, jom lagi apa-apa saya sambung. Let's go.
Okay, map pun dah buka. Alah, saya sampai tu. Morenas saja. Morenas Service Center dah tu, AC dah. Okay, so jom jalan boleh sampai Gunung Jerai. Oh. Sebenarnya kadang-kadang kalau hampa nak ride yang saya boleh recommend, hampa ikut jalan lama pun lagi seronok ni tau. Tambah kilometer kan, lagi syok sebenarnya lah. Tu Gunung Jerai tu nampak. Oh, Gunung Jerai. Saya malas kan Gunung Jerai, sorang-sorang kan, tak ada apa pun kan. So santai-santai lah. Jalan lama ni seronok je lah sebenarnya. Yang saya dah buat 0 km tu, 0 to 0 km tu, lah functional. Lalu jalan lama, tak pasal highway pun. Baru seronok. Bayangkan kalau apa boleh habiskan Kuala sampai ke Johor Bahru. Wow, itu memang terbayar. Cuma saya ni buat part by part lah, sebab kita tak boleh direct. Yang tu kalau betul-betul saya rasa lah, dia kalau betul-betul kita sampai Gurun. Okey, tu kalau betul-betul kalau hampa buat tu, saya rasa boleh ambil masa lebih kurang sebulan tu. Nak dapatkan semua tempat tu, sebulan lebih kurang boleh dapat. Lebih kurang macam tu lah, sembang-sembang dia. Macam sama je macam orang explore Thailand. Mungkin tak ramai orang nak explore dekat Malaysia. Yalah, dengan kos minyak apa, bukan kos minyak lah, hotel lah paling mahal pun. Rasa minyak Thailand mahal lagi. Saya rasa, saya tak bisa pergi Thailand kan, tapi kawan-kawan bagi tahu minyak Thailand mahal. So saya rasa itu lah. Saya kos hotel lah, penginapan dengan makan. Yang tu yang mahal sebab orang tak membuat. Okay, so jom ni suruh belok mana tak? Suruh belok lagi kan. Okay, sekilo lagi. Ya, Morenas Jeniang Sik. Wow, ada signboard dah. Okay, saja je pi. Ada apa tak ada apa. Kita buka map nak pergi ke mana pula. Saya tak ada tuju ni. Memang saja ronda nak pergi mileage gai-gai. Pusing-pusing jalan ni pun menarik kau. Ada kono-kono ni menarik. Okey, Morenas. Jujur ni first time saya sampai. Tu Morenas. Situ. Kalau sini dah ada ni boleh. Dia ada apa je sini. Sorry. Saya rasa saya tak pergi sini. Ini dapat apa ni? Ada lagi 3 jalan. Ni tu center. Berapa nak masuk? Saya nak gambar kat sini dia ada Highcom ni, kena return balik. Bagian main ni, yang tu dia punya service center kilang apa. So kita bawa motor Z15 GT ataupun Z GT ni ke dia punya tempat yang Morenas. Saya nak U-turn. Kalau ni off-road, dia off-road ni. Orang kata apa, user mana saya tengok lah, ada juga yang daripada KL apa kan, ramai right sampai sini nak ambil gambar kan. Saya pun tidak terkecuali lah. Buat bagi ada rasa-rasa. Tapi boleh U-turn ke ni macam mana tak U-turn lah. Ni boleh U-turn lah. Tapi tak boleh U-turn. Atas lagi tu macam. Tapi kita apa dah hal kan. Kita naik motor je pun kan, bukannya naik apa pun kan. Kita U-turn je lah. Kalau kereta kita tak boleh. Kalau ni pergi mana? Ni saya tak tahu pergi mana-mana ni. Saya memang rodong ni.
member of the RBI-COM. Motosikal dan enjin nasional. Oh, tu jadi. Okey, so jom gamak dulu. Sampai sini juga. Okey, Lower Fortune Oh, memang cun Modernas. Saya ni jarang lah dulu masa saya beli Honda RS ke, saya beli Yamaha, saya jarang nak main kilang terus ambil gambar kan. Jarang. Modernas ni lain macam. Saya sanggup main sini untuk raniin tak pernah aku naik Yamaha raniin sampai Sungai Buloh semata-mata nak raniin kan. Apa pun Modernas, you did a great job. Okey, pedulikan puan cakap motor mesti akan ada rosak. Mesti kan ada rosak. Kalau tak rosak tu bukan motor. Itu bukan motor. Saya rasa kita keluar balik kat sini. And then lagi kalau keluar tadi kita belok sini kan. Sat. Tu service center dia tu. Saya rasa one fine day saya akan masuk kat sini. Sebab saya nak beli beberapa barang kan. Saja nak beli barang ori. Ada plan ada. Okey. So kita keluar balik sini. Dia kalau sekali kita belok ke kanan tu ni nak sampai terus ke Gunung Jerai. Boleh sampai Gunung Jerai tu saya. Kan. Okey, balalat. Oh, sedap. Oh, best. Okey, kita ke Gurun. Ni jalannya. Okey. Gurun ada stang. Oh, stang sampai lagi. Sat, nelok tu lampu ni. Aku tak nampak lawak Mana nak merah Oh, ni mana ni. Sana tak nampak, sini nampak. Saya tak kenal sana, aku tunggu sini sampai habis. Penat.